Bayangkan kau kahwin tapi lepas mandi laut, pasangan kau nampak macam orang lain. Itulah yang terjadi dekat seorang lelaki di Emirat Arab Bersatu UAE. Dia terus failkan cerai sebab katanya dia rasa tertipu bila tengok wajah sebenar isterinya tanpa makeup. Wanita tu sebelum ini memang selalu tampil dengan makeup tebal. Ramai netizen kecam lelaki tu. Tapi ada juga yang kata wanita tu patut jujur dari awal. Tapi bagi aku, ini semua tunjuk satu benda. Kalau cinta tu dibina sebab rupa, memang takkan kekal lama. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita hari ini mencintai isteri kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jadikan Islam sebagai cara hidup. Islam bukan agama ritual sahaja. Islam adalah cara hidup kita. Kita kena kembali seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam yang sebenar. Kalau kita cinta isteri kita sebab rupa, memang kita hari ni ikut hawa nafsu, bukannya ikut dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebab bila solekan hilang, cinta pun boleh pudar. Cintailah seseorang sebab hatinya, bukan wajahnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.